pen? Abang dah ada pen? Beg besar-besar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak? Saya berada di rumah Pak Andak ya. Pak Andak dia buat kenduri pada hari ini, iaitu 10 bulan 5 ni, tahun 2026. Sempena keberangkatan mereka untuk menunaikan fardu haji di Mekah pada berapa bulan 15 bulan ni. Jadi dia ada buat sedikit lah makan-makan. Keluarga tadi ramai datang dah, ramai balik. Ni Uda memang otai sini lah. Dia lah menolong masak, mengacau masak, janji masak. Alhamdulillah. Tu juadah dia banyak situ lah. Siapa lambat datang rugilah. Tu ikan goreng. Sayur campur. Tengok lagi apa yang ada. Kari ayam. Ini Mak Andak punya masak memang terbaik. Kita tengok lagi. Bubur kacang. Tengok. Rugi koma. Cepat. Tengok ni apa benda, pergedil lah. Apa pergedil kot. Dan lagi satu special. Mihun soto. Tu nasi impit. Ni tu. Ni apa pun tak tahu ni. Sedap-sedap semua. Ni awal-awal dia lah. Kuah dia. Kuah soto dia banyak lagi. Buat sendiri semua. Ada kuih, macam-macam kuih. Ni suasana di luar. Kita tengok di dalam pula. Di dalam. Ni tetamu ni semua adik-beradik semua ni. Ipar-ipar yang baru sampai. Tengok, tak ada orang lain lagi lah. Ini semua ni katanya dah makan tapi belum makan lagi. Makan kek. Ramai. Ini semua mendoakan lah Pak Andak nak pergi haji ni. Datang jauh dan dekat. Daripada Manjung ada, daripada Cerah ada, daripada Kampung Kerinci. Macam-macam ada. Daripada Shah Alam, daripada Bangi. Hai. Kita tengok ya. Ni lagi satu lagi kumpulan. Ramai. Semua datang untuk meraihkan keberangkatan Pak Andak pergi Mekah. Apa juadah ni? Tu dia ada kek. Wan. Makan lagi. Kita tengok lagi apa di dapur. Ni dapur tak ada orang. Apa dia buat tu, Rin? Ada lagi nak buat? Udah lah tu. Ni buat apa tu? Dengan siapa tu? Buat apa tu? Buat air, masak air. YouTuber ni. Boleh Boleh kita buat kenang-kenangan. Ni keadaan kemeriahan. Pak Wan. Jangan lupa makan ya. Okey. Sekian saja laporan saya buat masa ini. Kita jumpa pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana kami dah nak balik semua dah daripada rumah Zul ni. Nak balik. Ni dah bakal haji ni. Haji Zulkifli. Ni adik-beradik nak balik ni. Astagfirullah, YouTube.
Dapat berkumpul ramai-ramai macam ni. Atau bila kena balik tu? Biasa lah. Kontoi. Depan rumah orang pula tu, orang tak keluar tak boleh. Ah ni kereta baru ni. Pakai bateri. Balik nak bawa try lah. Rumah ni terletak di Taman Sutera Kajang.